Malaysia dan China perlu melangkah lebih jauh daripada sekadar hubungan dagang, sebaliknya bekerjasama membangunkan industri masa hadapan secara bersama. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama itu perlu diterjemah menerusi penerokaan sektor berimpak tinggi dan berteraskan teknologi. Datuk Seri Ahmad Zahid ketika berucap pada Forum Malaysia-China mengenai EV, bateri dan pembangunan bakat serta inovasi tenaga baru MCEF 2026 di Ibu Negara pada Selasa menyatakan kerjasama Malaysia-China itu antaranya dalam bidang mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baru, pembuatan pintar dan sistem digital. Malaysia brings strategic geography, a growing industrial base and a young, trainable workforce. China brings technological depth, industrial skill and proven leadership in new energy industries. Di bawah agenda mobiliti rendah karbon negara, Malaysia menyasarkan EV merangkumi 15% daripada keseluruhan industri menjelang 2030 sebelum meningkat kepada 80% pada 2050. Justru pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjadi agenda strategik negara dalam memastikan kesiapsiagaan Malaysia mendepani ekonomi masa hadapan. Malaysia akan terus memperkukuh TVET khususnya dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti ekonomi digital, teknologi hijau dan industri peralihan tenaga dan dijangka mampu mewujudkan 700,000 dan 500,000 peluang pekerjaan baru.